Alright, Muscat is in the house. Hey, Sakai. Sakai Labis. Al-Bekuk. Al-Kingkang. Ah. Apa cerita? Nah. Oh, kau tak kenal aku. Aku tak kenal kau. Oh, so tak boleh petik lah nama kau. Ah. Aku nak tanya kau lah, kan? So, sekiranya secara peribadi kalau Muscat tak kenal kau lah, kan? Kau pun tak kenal Muscat. So, tak boleh petik nama lah. Habis Brozan macam mana? Brozan kau nak petik nama. Brozan macam mana? Yang kau dikatakan kau fitnah Brozan. Bawa dari anak dara. Macam mana tu? Adakah engkau pernah jumpa bersemuka dengan Brozan? Adakah kau pernah pergi Sarawak? Kan? Melalui naik tongkang ke? Ha, engkau kan ni orang hutan, orang asli. Mana reti ambil kapal terbang? Kan? Ha. So macam mana tu? Ha. So tak boleh petik nama kau lah. Engkau seorang yang boleh petik nama orang lain. Habis ni macam mana ni? Macam mana ni aku nak tanya ni? Macam mana nak settle ni? Mr. Sakai? Aku nakkan gambar Muscat. Aku nak sabitkan Muscat dengan si Pukima Nasir Haram Jadah ni. Berkemungkinan semalam dia berada di dalam kereta Rabi Jasman. Kemungkinan ada dalam kereta. Dengan Rabi Jasman. Bila tu? Ini I think is on the 19th of May. 19th of May. I think is on the Saturday. Kita dah check dulu lah. Kan? Last month. Sorry. It was on the Monday. Okay. Alright. So on the Saturday itself lah. That means on the 17th. 17 hari bulan tu lah. Kan? Kononnya yalah. Bro Rabi ada pergi. Katanya nak pergi belah Johor lah kan. Tapi kau terlibatkan aku. Kau lupa ke hari Sabtu tu itu time aku buat live tu malam tu. Yang kau buat live tu. Kau dah viralkan gambar aku. So what? Tak ada kudis pun lah. Kan? It mean no harm for me. Betul tak? Kau nak viralkan aku. Kau nak gambar aku. Oh, kau nak sabit. Kau nak sabitkan kes. Oh, gitu Ni Muscat. Hidung selunggung kapang ni. So aku nak sabitkan dorang ni semua. Aku sabit. Belum salah lagi. Jadi Muscat kau jangan. Oh, belum. Dah report belum? Dah sabit. Dah report belum? Aku tak takut. Mana ada takut. Aku relax je. Macam mana ni? Kau tuduh. Okey. Tuduh Muscat. Okey. Pergi dengan Rabi Jasman. Kemungkinan. Macam mana tu? Oh, macam gitu rupanya. Takut, sabit. Kau bagi je lah keterangan dekat balai nanti. Dah report belum? Bila lagi? Kau dah koyak. Surat saman dah ni belum? Dah balas. Rozan punya surat saman. So aku tak boleh troll kau lah. Atau kau koyak. Betul tak? Come on lah. Relax lah. Sebenarnya koyak betul lah. Kau dengan combi So, kepada combi. Alright. Wow. Benci sangat ke dengan orang Singapura? Inilah. Aku bukan cakap semua lah kan. Ini one of the typical people. Okay.
Aku nak sebut ni aku dah rasa bersalah. Aku pun ada sedar mara lah orang Malaysia lah. Tapi this is one of the typical lah. Kan? Orang-orang yang kat sana ni. So, Combi dia mengaku dia pernah kerja di Singapura. Oh. Bagus kerja Singapura Kali 3 kau pay time tu mana? Kau pay time times 2 kan? Times 2.5, 2.6 macam tu. Bagus. Sing dollars. Kerja kat Singapura kan? Ulang-alik. Belagak kan? Oh, siap kutuk-kutuk lagi Kau cakap apa? Okay, kita dengar. Aku tak pernah. Orang Singapura, orang Melayu Singapura kat sana miskin. Orang baru orang HDB belum kaya lagi. Itu namanya HDB block. HDB flat. HDB block. Bila upgrading, kerajaan kau subsidi 60%. 40% ambil daripada PPM. Macam banyak duit. Kalau kau tak ada duit dekat sana, kau pun tak boleh tukar duit dekat Malaysia. So kau semua kau pukul rata lah. Melayu Singapura miskin. Kerajaan buat kerja. Aku malas nak cakap lah benda macam ni. Selalu macam ni. Kalau part Malaysia Singapura mesti nak petik-petik macam ni. Kerajaan kita di Singapura buat kerja. Faham tak? Aku malas nak cakap. Korang fikir lah sendiri lah. Kita tak ada main politik semua. Kan? Sendiri mau ingat lah kan? Aku bukan nak bangga-banggakan aku punya negara lah. Diorang buat kerja. Dan menyenangkan kita. Kan? They give the system for us. So, kita comply. Tapi ada dia punya ni lah, orang kata lah. Dia punya, apa ni, orang kata sistem lah. Yang mana yang kemampuan, ada dia punya, orang kata, dia punya level-level lah. Takkan kau kaya raya, kau nak duduk rumah ni, rumah satu bilik. Mesti ada kriteria lah, orang kata. Yang middle class, dapat middle class punya ni lah, punya housing. Lower class, dapat lower class punya kategori. It's like that lah. Betul tak? Aku tak hirau tau. Kadang-kadang orang kan macam-macam orang ada. Aku respect bila orang tu dia kaya raya kan. Mewah. Banyak harta lah. Tapi dia humble. Itu aku salute kan. That is one type of character lah atau behavior. Manusia punya perangai. And then the other one is orang kaya, yang kaya raya, yang belagak. Yang riak. That is normal lah. Ini memang lumrah manusia kan. Biasalah kan. Kita tak boleh elak daripada kesilapan. Yang aku tak boleh brain. Yang betul-betul aku sendiri tak boleh brain. Atau Muscat tak boleh brain lah. Orang yang tak ada apa-apa. Kan? Kira kan bukan cakap apa-apa gedana lah. Dia kan dalam Singapore Pay Contact world lah. Ada sembang kari lah. Tapi dia tak ada apa-apa. Tapi dia gebang. Dia ni, dia tu. Dia pangkat ni, pangkat tu. Ni lah. Aku suka orang macam ni. Aku suka melayan. Macam ni Combi lah. Kasum bin Abdul Hamid. Betul lah? Konon-konon apa ni dia kata dia Puan Seri. S Palang. S Palang pun agak-agak lah kalau nak belagak pun kan. At least you walk the talk. S Palang pun agak-agak kalau bawa kereta pun busuk-busuk pun lah. Kan. Paling cikai pun Continental BMW lah. Tak cikai lah. Okay lah. Kontikan lah either BM ke BM atau Mercedes lah. Typical punya high ranking lah. Kan. Tapi dengar bawa Azia.
Aku tak pernah dengar tau. Tak pernah dengar. Title memang Singapura memang kita tak pakai lah. Kau jangan datang Singapura, kau cakap kau Tan Sri Datuk sini kita tak ada layan lah. Kita tak layan lah. Kau punya Datuk kat sini tak. Kau punya Datuk, kau punya Tan Sri kat Singapura kita tak layan lah. Kita tak pandang kau lah. Orang kita tengok kau atas bawah je. Datuk, so what? Big fuck is it? Datuk Tuan Seri. Tu lah. Kan? Takkan level macam itu Asia. Betul le. So, dari sana kita tahu lah kau siapa. Kau tak payah nak gebang lah. Setakat kau baca kat Google kan, HDB ni semua kan. Cuma kau pay cakap cantik je lah. Kau menang, kau pay cakap cantik. Champion. Itu kau punya kau pay gifted talent lah. Tapi kita tahu lah. Tengok pun tahu. And then lagi satu. Kalau fikir nak meroyan lah. Dia kan macam sedap, best kan. Kalau kita main macam ni troll sana sini kan. Kalau kau fikir you got the feel of it kan. You open up a YouTube channel lah. Okay. Open up an account on YouTube. And then make your own content lah. Kau tak payah nak bertepek-tepek kan. Tak payah tepek-tepek dekat ni. Si Sakai punya channel. Tak payah. Tak payah apa. Arah-arahkan dia. Ini aku bagi pandangan lah kan. Tak payah nak suruh dia live. Lepas tu kau nak masuk. Dah live ke? Dah live. Tak payahlah zombie kan. Okay. So kepada Sakai. Bila tu nak sabitkan kes. Banyak orang nak kau ni. Baru-baru ni pun Bro Zulkafar pun ada ni. Ada up dia punya channel lah. Aku pun ada post jugalah one of his video. Dah tengok belum? So kita tunggulah kau pay jawapan macam mana. Nak face to face Boleh nak face to face. Tapi kau ni engkau punya aku nak cakap macam mana Kau pergi tempat tak labis mesing. Tak mesing labis. Aku cakap engkau lah. Kita buat senang untuk aku sikit lah Apa kata kita jumpa kat Johor Bahru lah. Okay. Next week macam date and time. Tapi aku tunggu kau pay respon lah. Sakai? Boleh?